Selepas saya membuat pinjaman wang berlesen lah. Pada asalnya bayar memang okey lah, tak ada masalah. Sampai satu masa kehidupan saya jatuh. Rumah saya pun nak dilelong. Tujuan saya pinjam tu sebenarnya nak selamatkan rumah saya. Saya meminjam lebih kurang dalam RM5,000. Saya memang waktu tu saya mampu bayar lah. Sampai satu tahap, berapa yang saya ada saya bagi selama tu lah. Tapi tak habis-habis. Berapa jumlah yang Puan dah bayar kepada pinjaman wang berlesen? Saya rasa banyak. Saya rasa RM10,000 ada. Sebab saya pinjam RM5,000 je. Puan pinjam RM5,000? Ya. Tapi Puan dah bayar RM10,000? Saya dah berbincang. Satu bulan tu macam saya tertunggak. Dia akan naik, interest rate naik. Saya memang tak tahu yang benda ni ada tempat mana boleh mengadu. Hey guys, kembali ke Dep Podcast. Pada kali ini, kita ingin menemu Rama, seorang pengadu yang ditangkap akibat pinjaman wang berlesen. Ush, betul. Kena tangkap Ya. Alright. Yang lagi menariknya, pengadu ini, dia ditangkap dan dieskort bukan menggunakan kereta pihak berkuasa, tetapi kereta individu. Wow, lain macam ni kes ni. Jadi saya rasa kita perlu kupaskan kes ni lebih mendalam. Sebelum itu, penonton di luar sana, jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi pada hari ini, tetamu kita yang tak usang lagi lah mengangkat Presiden NGO Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin, Tuan AJ, yang merupakan pakar perunding kewangan nombor 1 di Malaysia. Okey, dan kita juga bersama-sama dengan kita punya pengadu, iaitu Puan di hadapan saya. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kita nak kongsikan cerita berkenaan dengan kes yang saya pernah kendalikan Puan Ya, kes betul. ni. Kes ni yang mana Puan jumpa saya dekat social media. Ya. Kemudian Puan datang buat appointment dan saya explainkan dengan Puan, seingat saya. Betul. Dan Puan balik, tiba-tiba Puan diam. Yang saya tahu lah, Puan diam dan Puan muncul, Puan minta advice saya. Tuan, ada polis di hadapan rumah saya. Puan minta advice, betul Puan? Jadi Puan, kita nak kongsikan cerita ni. Yang menariknya cerita ni adalah Puan sampai kena tangkap Puan. Ya, betul. Kan? Okey. Kepada penonton di luar sana, kita boleh dengar kronologi kes oleh pengadu saya. Dan kes ini kita tak ada reka-reka Puan. Semua kita bercerita melalui fakta. Silakan Puan. Ya, Assalamualaikum Tuan. Dan semua. Okey, saya sebenarnya ingin berkongsi pengalaman saya. Maknanya pengalaman yang sebenar-benarnya yang saya hadap. Selepas saya membuat pinjaman wang berlesen lah di sebuah syarikat lah. Okey. Memang saya pada asalnya bayar memang okey lah, tak ada masalah. Jadi sampai satu masa kehidupan saya jatuh disebabkan beberapa perkara. Dan waktu tu rumah saya pun nak dilelong. Jadi saya memang sebenarnya tujuan saya pinjam tu memang saya nak selamatkan, sebenarnya nak selamatkan rumah saya. Sebab lepas saya selamatkan rumah saya tu, saya nak jual. Sebab untuk nilah untuk nak cantikkan nama semua, nak rekodkan. Jadi jadi saya meminjam lebih kurang dalam RM5,000. Okey, lepas tu saya memang waktu tu saya mampu bayar lah. Sampai satu tahap saya dah tak bekerja. Saya dah tak boleh bayar. Lebih kurang perkara ni berlaku lebih kurang lebih 10 tahun yang lepas lah. Maaf Puan, tahun bila Puan buat pinjaman ni? Saya pun dah tak boleh ingat sebenarnya. Yang penting 10 tahun yang lepas lebih 10 tahun lepas lah. Waktu tu anak saya masih kecil-kecil lagi lah. Maknanya agak lama kes ni. Lama. Okay. Sebab waktu tu saya memang orang kata boleh bayar sebab saya bekerja. Saya bekerja. Jadi selepas tu saya memang orang kata ceritanya lah, saya jatuh disebabkan saya berhenti kerja atas sebab-sebab yang tertentu. Saya terpaksa menjaga anak saya sendirilah. Waktu tu sebenarnya ibu saya meninggal sebenarnya. Jadi sebelum ni memang anak saya, ibu saya yang jaga selama 4 orang. Jadi bila ibu saya meninggal, saya memang orang kata patah kaki lah. Sebab memang semua urusan tu saya serah pada ibu saya. Jadi ibu saya pun meninggal secara mengejut.
kerana mengidap darah tinggi waktu dia tengah berbelanja di pasar. Jadi dia jatuh dekat pasar tu, mak saya. Dia jatuh kat pasar tu kan? Memang orang kata jatuh, tengah beli barang dia memang jatuh. Masya Allah. Jadi darah tinggi dia naik. Jadi waktu tu memang saya bila kata dia jatuh tu, bila bawa ke hospital dah 50-50. Jadi saya jaga dia dekat situ selama 10 hari, ibu saya. Lepas tu bila hari yang ke-10 tu dia pun pergilah meninggalkan kami semua, dan saya patah kaki untuk yang jaga anak-anak ni sebab anak saya memang 4 orang dengan dia. Jadi bila macam tu saya ambil keputusan berhenti kerja 24 jam. Okey. Dan saya sebenarnya bekerja di salah sebuah bank lah sebenarnya asal. Jadi saya berhenti 24 jam dan suami saya kena bayar lah sebab berhenti 24 jam kena bayar. Jadi saya ambil alih tugas ibu saya untuk jaga anak-anak saya semua. Sebab anak saya tu. Ya, sebab anak saya memang dia yang hantar pergi sekolah, dia yang ambil, dia yang uruskan makan apa semua, dia yang uruskan. Jadi waktu tu anak saya pun bila kata, saya cuba 1-2 hari anak saya naik bas. Tapi anak saya balik dia bising. Dia kata tak nak lah naik bas. Dia kata pergi sekolah awal pusing sana jalan sini, jadi lambat apa semua. Okey, saya kata tak apa. Makna keputusan saya memang saya berhenti kerja. Jadi saya uruskan semualah. Jadi waktu tu saya memang orang kata hilang pendapatan lah. Jadi mulanya daripada situlah. Jadi bila saya hilang pendapatan, saya cuba orang kata berniaga lah sikit-sikit. Saya pandai buat kuih apa, saya berniaga. Jadi daripada situ saya gunakan untuk bayar lah. Tapi lama kelamaan bila anak saya membesar, dia orang perlu, yang seorang nak pergi asrama, yang seorang nak pergi. Jadi saya memang agak-agak ni lah, dengan rumah saya nak kena, saya tak boleh bayar, rumah saya nak kena lelong. Jadi saya pun pinjam lah untuk cover rumah saya. Tapi bila saya dapat cover rumah saya tu, saya terus jual. Jadi ada pembeli. Tapi baki untuk terima dalam tangan saya tu tak banyak. Dalam 2,000 lebih saja yang saya ada. Jadi saya tak dapat nak settle duit tu lah. Sehinggalah beberapa tahun benda tu akan berlalu macam tu. Maksudnya berapa yang saya ada, saya bagi selama tu lah. Tapi tak habis-habis. Anggaran puan berapa jumlah yang puan dah bayar kepada pinjaman wang Malaysia? Saya rasa banyak. Saya rasa 10,000 ada. Sebab saya pinjam 5,000 je. Kenapa ketika itu puan tidak cari jalan penyelesaian? Yalah, kita pinjam 5,000. Takkan kita dah bayar sampai 10,000, kita tak sedar-sedar lagi puan? Sampai ke tahap macam tu. Kenapa? Apa pemikiran puan waktu tu? Sebab saya memang saya ada duit, tapi waktu tu saya lebihkan kepada anak-anak lah. Maksudnya saya bagi anak saya belajar, saya uruskan makan minum. Sebab yang masa tu bekerja semua suami saya seorang. Jadi saya terpaksa keluar daripada rumah tu untuk cari rumah sewa. Jadi suami memang dia dah settle untuk masalah yang kat rumah ni. Jadi saya ni terpaksa usaha untuk anak lah. Saya lebih, walaupun saya ada duit pun saya takkan bayar dia, sebab saya nak dulukan anak-anak saya. Yelah, macam soalan saya tadi, puan pinjam 5,000 pada awalnya, tapi puan dah bayar 10,000. Kenapa puan tak cari jalan penyelesaian untuk stopkan pembayaran ni? Saya dah pernah berbincang, tapi dia macam ni. Bila maksud 1 bulan tu macam saya tertunggak, dia akan naik interest naik. Jadi benda tu yang saya tak boleh nak cover. Sebab dia meningkat, terus meningkat. Jadi daripada situ, bila saya ada sikit, saya bayar sikit, dia akan tolak sikit. Tapi lepas tu dia charge saya yang bila saya tak bayar lagi, dia charge saya lagi. Jadi benda tu memang berjalan lah. Tak ada orang advisekan puan ataupun puan mengadu kepada ahli keluarga berkenaan kes macam ni, atau advice pergi kepada KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, orang polis ke? Tak ada. Sebab waktu tu saya memang tak tahu yang benda ni ada tempat mana boleh mengadu. Cuma dari kalangan family adalah, cuma family kata dah banyak ni, macam ni kita orang nak tolong. Sebab kita pun tak adalah orang kata banyak duit macam tu kan. So diorang pun memang tak boleh membantu macam tu. Ramai penonton di luar sana juga yang tidak tahu proses pinjaman wang berlesen ni macam mana tuan. Kenapa pinjaman wang berlesen paling takut sekali puan, kalau nak tahu apabila kita buat aduan? Sebab mereka nak buka satu lesen, nak dapat lesen dari bawah kementerian ni bukan mudah, dan kena ada duit deposit sebanyak 2 juta ringgit. Jadi bila ada mana-mana peminjam dia buat aduan, maknanya itu yang kalau puan nak tahu, sebenarnya apabila puan dah bayar lebih, kalau kes ni puan ada lawyer yang betul, boleh dapat balik duit puan. Saya nak dia pengajaran untuk dia juga, dan pengajaran untuk wang berlesen yang lain. Bukan sewenang-wenang boleh buat peminjam macam ni. Biar dia rasa apa yang dia buat pada kita ni kan.
Saya pergi ke bank dengan dia. Tapi cek tu memang atas nama saya. Tapi dia yang tunaikan di kaunter. Saya pun tak tahu cek tu amount berapa. Mungkin cek tu dia lebih dan dia hanya bagi saya RM5,000. Itu saya pun tak tahu. Pada peringkat awal, Puan datang buat pendaftaran jadi ahli kita RM50. Ya. Kemudian Puan balik. Last sekali yang Puan call saya tu. You call saya sebab polis ada depan rumah. Puan Ya. Cuba cerita sikit Puan masalah. Okey, dia macam ni. Mula-mula saya